Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Semua sihat hari ni? Sihat. Sebelah tu betul? Semua hadir ke? Semua ada orang lagi? Dengar lagi kan? Jelas tak suara ni? Jelas. Okay, guys. So hari ni kita nak belajar tentang benda baru iaitu kaedah penderjatan. Sebelum tu, cikgu nak beritahu awak minggu depan kita akan buat eksperimen lah. Eksperimen penunjukan untuk muka surat 170. 170. Okay, kita akan buat eksperimen ni lah pada hari Rabu berdepan. So hari ni kita akan belajar dulu cara-cara nak buat dan kita nak belajar tentang pengiraan yang melibatkan penyusunan. Hari ni kita nak sebelum kita record balik record balik apa yang kamu belajar semalam. First, apa itu larutan piawai? Ada siapa yang jawab tak? Larutan piawai, masuk larutan piawai tu. Boleh? Betul tak? Betul. Yang kedua, apa yang kaedah yang kita guna menggunakan kaedah yang kita nak sediakan tu? Berapa kaedah? Ada berapa kaedah yang melibatkan larutan piawai? 6. Ada 2 kaedah. Yang pertama tahan belajar. Yang kedua apa? Betul. Kalau yang bahan bekerja tu adalah step yang kita buat untuk larutan stok. Maksudnya, kalau kaedah pencairan tu kita akan gunakan larutan stok tu. Kita akan kira isi padu ataupun keberkatan untuk larutan yang telah dicairkan. Okay, so kalau yang larutan piawai daripada bahan pekerja ni ada berapa step? Semua sekali. Ya, ada 6 step kan? Kita boleh rujuk pada muka surat 165. 163. First sekali kita kena tambah isolin. Ini apa dia ingat lah? Step-step dia ni. First, tambah isolin. Yang kedua, kita lakukan pekerja tu. Yang ketiga, pindahkan larutan ke dalam volumetri. Okay, so pindahkan larutan tu dalam volumetri. Ini volumetri misalnya dia akan tanya dalam bahan yang biasanya. Yang ketiga, yang keempat apa? Kita menjelaskan corang tu. Yang keempat, yang kelima, tambahkan isolin pada tanda sengatan. Maksudnya awak tengok paras mata awak tu kena macam betul-betul tepat dengan tanda sengatan tu. Sebab dalam volumetrik tu kan dia panjang macam tu kan. Dia ada garisan tu. Maksudnya alas mata tu kena betul-betul tak boleh macam tengok gitu ke, lagi betul tak boleh. Alas mata tu. So yang kena apa? Betul. Maksudnya kita tutup, kita goncangkan dalam volumetrik tu supaya dia sebati. Okay, so kita balik kepada penyediaan larutan piawai kali pencairan. Yang ni hanya kita ubah perkataan larutan saja. Bilangan mol dia adalah sama Ada siapa masuk? Tengok nama dia. Nama dia kata kau? Syahidah. Apakah formula untuk kita gunakan dalam kaedah pencairan?
Betul. Ada berapa step? Ada 6 step kan, sama je. Ini yang kena ingat juga lah. Step-step dia senang je. Mula kena tuang, kita tempatkan keluar, pindahkan ke dalam volumetrik. Lepas tu kita tambah air. Tambah lagi air tu guna pelipis pula sebab kita nak semua kalau kita tuang gitu takut macam ada pasir tu kan. Jadi kita kena titikkan slow-slow je supaya kita boleh anggur lah dia punya aris manisnya tu tak melebihi ataupun tak kurang. Jadi tu guna pelipis tau. Lepas tu kita duduk dan goncang sama je. So kita pergi berada larutan penetralan. Proses penetralan ni adalah tidak padaskan asid dan alkali untuk menghasilkan garam dan air. So dalam ni aku nak fokus kepada persamaan ion. Pandai lagi kan persamaan ion kan? Dalam kena boleh boleh okay. So aplikasi dia adalah untuk baca, hasilkan baca, presentasi dengan kalkulasi. So kita balik kepada apa yang awak akan belajar hari ini adalah awak akan boleh tentukan kepekatan larutan yang tidak diketahui dengan menjalankan aktiviti pencegahan. Okay. Untuk eksperimen ni kita akan buat berlebihan. So ini kita belajar dulu step dia. Yang kedua boleh tahu nak selesaikan masalah lah menggunakan pengiraan dia untuk proses penyusunan ni. So kita akan pergi kepada kaedah pencegahan surah modul 126. So, kaedah penceritakan adalah kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat dan menentukan isi padu tertentu suatu alkali. Okay, kaedah penceritakan yang belajar apa dulu? Form 2. Dia sama je. Proses apa? Eksperimen ni sama je macam form 2, cuma dia lebih mendalam lagi lah. Maksudnya macam form 2 kan kita buat tu untuk berkongkan larutan yang kita tambahkan tadi warna kan kepada tidak warna kan. So yang ni kita ulang balik, banyak ulang. Lepas kita guna warna tadi, kita guna air tambah warna tadi. Lepas tu kita guna isi padu tu je, yang tinggal tu je. Banyaklah step dia yang kita belajar pada yang lepas lah. Saya nak buat ni. Lepas tu yang kedua, apa muncullah gambar tu macam mana dia punya gambar rajah untuk proses penetralan ni. Yang penting untuk kertas tiga. Ada kertas tiga kan tiga kan? Kertas tiga ni yang kena ingatlah step-step prosedur dia, bahan apa yang diguna. Cuma yang berubah tu biasanya larutan asid dengan alkali dibodoh kan? Biasanya yang lain sama je. Lepas tu dalam proses penetralan ni penting adalah prosedur lah. Biasa dia akan tanya lah berikan prosedur untuk proses penetralan. So apa dia ingat? Kenapa yang memulai kena buat? Ingat point je udah yang bahan itu akan berubahnya asid dengan alkali je. Faham tak? Faham? Sebenarnya yang tu. Okay, lepas tu kita akan belajar juga takak akhir. Takak akhir ni maksudnya proses penetralan ni berlaku. Dia tukar warna. Maksudnya kalau larutan pink tu kepada larutan berwarna, larutan tidak berwarna tu, inilah takak akhir dia. So masa takak akhir ni semua ion hidrogen. Masa hidrogen dari mana? Asid kan? Dia akan menunjukkan balik ion hidrogen daripada alkali. Dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. So jom kita start aktiviti kita. Yang itu cikgu nak semua orang ambil kertas ni. Kertas ni cikgu kita sediakan. Cikgu ambil daripada prosedur tu. Semua orang akan ambil lagi. Tapi sekarang ni awak kena hafal dulu lah. Dalam masa cikgu bagi 5 minit boleh? Kita nak 3 minit je? 5 minit. Okay, 5 minit. Apa step-step dia tu? Apa fahamkan? So lagi awak ambil depan, awak ambil kertas ni. Lepas tu awak tampal. Awak kena susun lah. Susun contohnya macam dia ulangi langkah 9. Dekat mana awak tampal? Jadi kita guna dengan nombor-nombor dia tu. Okay, nombor 1, step 1, step 2, step 3. Semua kena tampal lah. Semua kan akan tampal step-step tu. Sekarang dia kena ingat dulu. Gitu. Yang cikgu bagi masa awak 5 minit. Apa
one step. Masuk ke dalam 40. Sekarang saya ambil dalam setak sedia. Ada 3 minit lagi.
ni. Okay. Nama dua pun apa? Boleh tu. Soalan boleh tak nama boleh? Okay. Kita buku ni ingat kawan. Kita buku. Buku ya. Lipat. Nak bagi nombor. Jadi dia ni lebih sikit. Okey, dah. Yang lain yang boleh ketat tu di depan. Dapat guna selotip depan kan? Ingat kena step-step dia tu kena betul. Siapa yang nampak mana? Okey, ingat. Dia. Kali ada masa ni. Okey dah. Sedia ni depan. Depan saya. Di depan kita ke. Semua di depan bincang. Maksudnya siapa tak satu. Dah sekali. Makan kali ya. Oh, siapa? Dapat betul tanya. Oh, ini tahu yang tiga. Saya sebelah. Satu sebelah.
Okey, prosedur yang pertama, bilaskan permukaan di bahagian dalam batang pipet macam itu. Kemudian pipetkan dengan tempat 25. Okey, so yang step bawah ni penting iaitu selalu tambahkan berapa titis itu. Bilaskan permukaan. So, isikan biuret dengan acidity. Isikan biuret. Isikan alihkan. So, 7. Berikan penambahan. Okey guys, betul lah kan? Bagus. Okey, cikgu akan bagi awak prosedur ni. Hormon dia penting yang perlu boleh. Okey, yang pertama adalah step yang kedua. Pipetkan dengan tempat larutan kalium hidrosida. Pindahkan larutan itu ke dalam sebuah kol. Yang ni apa yang tulis lah. Kalau contohnya awak tertinggal bilaskan permukaan ni tak apa. Tak ada makan. Yang makan dia sesama kapal itu step 2, step 5, step 6, 7, 8 dengan 10 je. Penting. Kalau nak tulis dalam itu boleh je. Okey je. Cuma yang penting yang bagi makannya boleh je lah. 2, 4, 5, 6. Ada 6 makan untuk prosedur. Untuk kertas 3. Jadi kena ingatlah. Macam ulang langkah tu tak payah. Bukan kalau tulis pun boleh. Tak ada makan ni. Kalau seterusnya tambahkan sitrik ni. Dia nak tulis pun. Cuma yang penting pipet, isi biuret, alihkan sitrik. Lepas tu perubahan warna ni. Hitung isi baju. Satu ni seksi. Alihkan sitrik ni. Yang muka pilih yang. Okay? Okey, kita balik kepada aktiviti yang kedua, gambar ajar. Okey, gambar ajar sini. Okey, lepas tu awak cikgu nak boleh pasang nak dia tak? Kita pulang boleh? Okey, kita pulang, tutup buku. Main depan. Tengok pelakon. Oh my god. Ingat positif tu. Berdasarkan positif ni lah. Jawab situ. Ini oh my god. Okay. Boleh tengok apa yang dia berlaku Okay, main depan. Setiap pulang main depan. Okay, cikgu bagi ni contohnya okay, buka. Kita awak berlaku lah. Mula ambil pipet ni masukkan open larutan open ni pipet 25 cm padu dalam tang. Okey. Bapak apa berlaku lah. Maksudnya suara kawan boleh faham. Faham berdasarkan prosedur ni. Boleh? Main depan. Bagi pulang main depan berlaku dapat situ. So akan macam nak suruh kawan faham lah. Ini berapa tu? Berapa? Yang nanti dapat orang tu berlaku. Maksudnya macam soalan tu baik apa? Pegang ke mana lah. Boleh ke? Sampai mana tu berapa? Situ. Betul? Ini boleh. Sebab ni ada aspek dia yang berbawah tu. Yang ni kan
antara daripada warna pink kepada warna tidak warna merah. Macam belakang ni je. Okay, baik? Bagi nak masa juga ke? Nak masa juga ke? Masa 2 minit, 3 minit boleh? Baik. Kenal, ni kan ada ya? Belakang sikit warnanya. Okay, mula-mula kita pipetkan. Mula-mula kita simpan baju. Label sikit. Siapa nak label? Label dan tingkat tu ada berapa? So, kalau awak faham. So, minggu depan kita tengok buat eksperimen lalu. Nak ikut? Eksperimen? Masuk eksperimen ni nak ambil gambar. Video. Video. Boleh tak? Okay. Apa dah fikir sebab dia ibu? Dia 3 minit. Siapa nak belakang lagi? Saya kira. Tanpa bilas. Kalau kau, apa bolehlah mula bilas dulu. Dalam bilas dulu. Bukan boleh. Boleh je boleh. Sebab tu ikan kosong. Jangan lukis. Lukis bila dalam campur. Yang dalam kono ni ketika goyang-goyang sikit dalam kono. Kan dia kata apa tu? Membesarkan ke dalam kono. Jadi kurang belakang tu cairi dengan ayam ni. Cairi tu, ayam. Awak kan dalam kono. Belakang tu goyang-goyang gitu. Ini goyang-goyang. Okay, bersedia ke? Sedia. Okay, so first step pertama main depan. Yang kaki ni kau tu boleh lah ni. Ini dia set up boleh. Boleh dia dalam video kat saya boleh. Masih dah. Aduh, jadi lebih penting tinggal sini. Lebih dekat prinsip lebih penting. Lebih penting. Ada kat kaki letak kan? Atau dia kena ada biologi. Ya, apa tengok ke? Saya dah goyang-goyang nanti. Kayak ni, apa yang saya tengah tengah lakukan. Awak punya tujuh, lapin. Tidak lah. Awak tu baru dia. Awak dia betul. Kenapa? Okay. Dah pakai botol apa masuk lagi. Okay, sedia kurang satu. Okay, baik. Lepas tu
baca lepas bilas apa? Pipet kan? Dalam ni ada kaya tu ada siap. Bukan, dalam bika tu ada kaya. Label. Dalam bika tu ada kaya. Aisyah label. Dalam bika ada kaya. Biar orang nampak. Maksudnya awak pindahkan. Mana kelalangkung? Kelalangkung yang maksudnya macam mana kelalangkung dia? Kan dipindahkan ke dalam kelalangkung kan? Tunjuk je. Kalau dah pegang pun boleh je. Aisyah macam awak pegang je ke pipet tu. Kalau nak tunjuk itu pun boleh je. Ikut lah. Lepas tu kita tampilkan dengan tepat 25.4 cm pada larutan kaya agak sedap. Lepas tu kita pindahkan larutan ni. Ambil baikan tu cuah dalam tu kelalangkung. Gitu baru nampak. Lepas tu kita pindahkan larutan tu dekat dalam sebuah kelalangkung. Lepas tu Dalam tu ada apa? Tapi awak punya apa? Kelalangkung wanita. Lepas tu dalamnya ada larutan kaya agak sedap. Boleh? Dah. Habis dah? Okey, step pertama kita bilas dulu alah-alah tu. Lepas tu kita pipetkan. Pipetkan dalam bika tu ada KOH. Kita pindahkan kepada kelalang. Okey, beres. Step yang kedua. Step yang kedua. Kumpulan yang kedua. Okey, terima kasih kurang satu. Tepukan. Bagus. Kelalangkung bagi ke kumpulan yang mana? Habis dah. Macam nampak tak? Awak ambil TikTok. Apa sih? Satu pun apalah pegang je lah. Tak jumpa dah. Hilang. Kau biurek. Dia move on dengan baik-baik. Kita ambil sebatang biurek. Lepas tu kita bilaskan permukaan kat dalam bahagian biurek ni dalam ni dengan asid nitrik sebanyak 1/0 desiliter madu. Okey. Lepas tu kita korkan balik. Lepas tu kita isi balik. Maksudnya kalau kita nak isi biurek tu guna apa? Kita guna dalam ada corong turas. Okey, corong turas. Lepas tu kita tambah kita isikan asid nitrik tu kat dalam biurek ni. Lepas tu kita apik kat katil. Apik okey. Okey, beres. Lepas tu mengikut bacaan awal biurek. Okey, masa kita nak ikut tu baca kat mana? Atas ke bawah? Kat atas kan? Atas ke bawah? Nak baca biurek. Atas. Atas kan? Okey. Aku kejap kelalangkung ni. Okey ke? Lepas tu kita alihkan asid nitrik dalam biurek
Pendaftaran. Lepas tu, bila kita pindah Dapat dah. Okey dah. Pink je. Okey, start yang pink je. Tapi kan ada juga lah. You like tu. Kalau dah joget tu. Saya kata cuba jatuh di gambar lagi. Kan tadi dia tipiskan asid nitrik. Lepas tu Tipiskan tu maksudnya muka tipiskan muka tipis kan? Ada kan untuk TV kan? Untuk TV. Baik. Lepas tu sampai 1.0 mol. Lepas tu hentikan aliran baik saja warna merah dan kuning. Bertukar pada warna tidak berwarna. Lepas tu waktu alihkan tu kena hijau sampai sampai lepas tu yang akan berubah warna. Nombor kerajuk ke? Slow. Tempat berubah warna? Warna tu? Tidak berwarna. Tapi sadar ada apa dia? Bukan tadi orang buat ni asid nitrik tu 1.0 tu perkataan dia bukan sampai 1.0. Itu perkataan dia. Satu perkataan asid nitrik dia 1.0. Mol diametating tu. Okey, beres. Okey, belas. Kita belas tak view dah ya? Nak buat ya. Kalau kita nak hentikan ke kita teruskan lagi? Hentikan apa? Hentikan pengadilan asid nitrik. Bila kawan tu kita record ke soalan? Lepas kita hentikan tu. Bacaan? Akhir dia. Rest. Seterusnya
kita ulang je lah Lepas tu kita ulang-ulang menggunakan isi bagi yang tinggal. Okay, kenapa tak? Gambaran dia untuk berlepang. Boleh Berlepang tak apa lah. Buat lagi. Okay. Cikgu ikut komponen. Mesti kan dengan dah statement. So tak? Kita sama lah. Orang juga seorang orang. Yang berbulan kot 3 orang kot. Tahu kan? Kita kan buat. Ada tu tak? Tak apa, aku cek lah 2 orang tu. Kita yang dia demo depan. Okay, ni siap dah ha. Okay, kita aktiviti 2, think, pair and share. So yang ni kita pergi ke muka surat 172. Kita tag. Kita nak selesaikan masalah dengan mereka yang menyebabkan penetralan. So dalam ni, dalam proses penetralan ni ada satu formula iaitu apa lagu ni? Kenapa? Kalau perkiraan dia, kalau nak gunakan apa tu? Kita nak kira dia punya semua darah atau kondisi padu, formula dia begini. First kali asid kan? Asid campur dengan alkali. Menghasilkan apa? Garam dan air kan? Garam campur air. So, asid ni dia ada kebalaran dia kan? Perkataan dia. Setiap asid kan dia ada kebalaran dia kan? Contohnya 1 ke, 2 ke, 2 mol ke. So yang ni pun ada. Tengokkan dia punya kebalaran dia. Okay. So kita akan wakilkan dia punya kebalaran asid ni dengan huruf A. Kebalaran untuk alkali ataupun dia punya isi padu ke, kita wakilkan dengan huruf B. Yang ni C dengan ni. So yang C dengan B ni kita dah masuk dalam formula tu. So formula yang dibagi yang tetap dah kalau dah faham belum sebab satu warna yang ni, jadi tunjuk step dia. Contohnya A itu adalah mol untuk asid. A ni adalah mol untuk asid, yang B ni mol untuk alkali. So C nanti kita tak cara, yang C ni tak cara. Okay, lepas tu kita wakilkan kalau asid ni dia ada Ma kan? Kalau pencairan M1. Kalau kaedah pergerakan proses penetralan ni kita wakilkan dengan huruf A. Jadi Ma adalah untuk kemolaran asid. Lepas tu isi padu dia yang A. Isi padu asid. Kalau yang B ni sama juga. Formula dia lebih kurang dengan pencairan tu. So kalau alkali mesti dia ada kemolaran dia. Wakilkan kepada M. Kemolaran alkali. Lepas tu isi padu pun kita wakilkan juga dengan B. Isi padu alkali. So yang C dengan D ni kita dah cari lah. Jadi kalau yang pencairan M1B1 sama dengan M2B2. Tapi kalau kemolaran kita nisbahkan kepada mol asid dengan mol alkali. So dia akan jadi MA BA nisbah kepada MB B.
B. Lepas tu mesti kita per dengan 1000. Jadi kalau dibagi dalam desimeter baju, kita disebabkan kepada 1000 kan? Desimeter baju tu desimeter baju. Sentimeter. Kita disebabkan kepada 1000. Tapi 1000 ni kita potong juga. Potong-potong yang ni bisa dapat MPB dengan MPB. MPB kan? So, mol A disebabkan kepada mol B. Ini mol A, ini mol B. So, A disebabkan kepada B. Faham? Kita guna yang depan ni je. A dengan B ni. So, kita akan disebabkanlah mol A disebabkan kepada mol B. Sebab kita sekarang ni nak cari antara MA ke, BA ke, MB ke, BB ke, dia akan ada satu yang tak tahu. So, sama macam pencairan juga. Dia akan jadi kalau kita naik sini, yang ni MA biasa. MA, BA. Oh, ni di sini, di sini kan? Ini kan? Betul tak kalau ni sebuah? Di sebuah yang di sini kan? Oh, ni di sini, yang dulu, oh, ni di atas jadi A. Jadi sini akan jadi MB, BB. Sama dengan A per BB. Okey. Kita nampak tak? Nampak. Okey, contohnya saya bagi A ni okey, 2 mol lah dia punya tu. 2 mol yang ni saya bagi 1 mol. So, apa yang aku tulis sini boleh lah contohnya 0.5 ke, dia punya keberkatan dia 0.5 lah. Lepas tu dia punya isi baju ni macam 100 lah. Lepas tu yang mol untuk kali contohnya 2 kosong. Kalau ni cikgu bagi dalam 100 tengok sampai dengan kenapa yang awak ambil A ni adalah awak ambil kepada ni 2 disebabkan dengan 1 sebab dia punya ni 1 mol. Cepat ni betul. Yang ni kita ambil daripada kesamaan. Ya, ni kesamaan dia. Yang ni keberkatan dia. Boleh faham tak? Boleh. Yang ni kalau contohnya kalau hilang yang ni, maksudnya cari orang ni lah. Macam gitu lah. Awak akan nampak bila awak soalan lah. So, kita nak buat soalan sikit. Ya? Boleh. Macam tapi ini maksudnya pair baik pair sempur orang bagi ada 2, 3 sempur pakai sakit apa soal? Jawab soalan. Ini ada soalan. Macam ada nampak? Dah bagi dia tu, salah.
Dapat sana yang Desta atau Desta. Oh, orang kan. Ibu jawab salam, lepas tu ibu nak pilih present untuk buat ke depan. Sekarang 9:16. 9:10 lebih jam. Tak senang buat persembahan dulu. Tidak, sekarang tu buat persembahan. Dua kan isi-isi penting dan dua tulis. Okay, apa? Mana? Baca lah. Saya dengan lain sebab ni yang apa ni yang tidak ada. Saya akan baca.
Oke, ada yuk. Nah, pakai kelas, boleh kan? Boleh. Siapa nak jawab bang? Pemilangnya. Nah, random ke ya nak? Boleh random. Jawab pemilangnya, apa boleh tu? Pemilangnya ni. Contoh. Okey, soalan 50 cm padu larutan amonia. Siapa dapat? 50 cm padu larutan amonia. Okey, kira bang. Tulis dengan tengah. Bang. Surau. Ini surau. Surau tu sini. Pada padang lo. Sedang tengok.
Okay, soalan ni sama soalan ini studio. Yang mananya aku tidak balas dengan dengan jadi NH4. Kira dan kita coba dulu. Itu dapat dulu. Ini apa ini? Oh, ini kok. Oke, saya sih. Sudah. Gimana kawan-kawan yang baru ke? Soalnya dia pada salah tak? Apa yang dah cari sekarang ni? Satu, first step apa? M ini permodalanan SCET terpaksa berganti. Kita nak cari isi pada SCET. Maksudnya kena ini. Lepas tu yang ni permodalan alkali. Ini isi pada alkali. Ini satu ni kita ambil kat sini. Satu mol. Satu mol. Ini satu. Itu darah sinar. Okay, faham tak? Ini mudah lah, salah ni. Ya guys. So, nanti masih sikit lagi. So, dah panggil orang lain. Orang lain tu orang lain. Okay, sekarang ni cikgu nak ajarkan awak dan sedikit. Maksudnya macam kenapa yang awak belajar ini? Boleh faham tak? Ini sikit lah. Lepas tu apa dalam kotak tak? Lepas tu kita nak minum. Sama. Kenapa tak nanya? Kata makan penting dalam kehidupan tu. Yang dia hukum pula. Kita lihat sikit. Langkah penting dalam buku. Dan kita dah tambah ada 1, 2, 3, 4, 5.
Boleh salah satu je lah. Mungkin awak ingat. Masih satu ya tu benarnya apa tu kalau yang sama cikgu tanya orang adik kamu dulu pasal teleponan sama telefon sembilan jadi apa kami jadi gue pasal telefon sembilan sekolah awak Okey, sebenarnya kaedah penjelasan ni kita gunakan apa? Penunjuk apa? Penunjuk apa? Penunjuk ni penunjuk apa yang kita guna dalam proses penerangan ni? Penunjuk macam penunjuk semesta ke ataupun kita guna kata jingga ke untuk kita nampak dalam hutan tu. Kita guna bahan apa? Tanam tadi. Lepas tu formula untuk apa? Proses penerangan MA tu boleh tu. Boleh ini kelas boleh. Okey. Ini kelas dengan masuk dah kan? Itu perlu kau. Ada kelas macam ni. Itu saja untuk hari ini. Silakan modul. Jadi tu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jadi fikir boleh nak bapak lagi.